Harimau Gunung Ledang. Pada suatu masa dahulu, Gunung Ledang terlalu banyak didiami oleh harimau. Ketika harimau gunung itu turun, banyaklah binatang ternakan di bahamnya. Pada suatu hari, harimau turun beramai-ramai dari gunung itu. Sekawan kerbau yang dijaga oleh seorang budak habis dibaham oleh mereka. Orang kaya tuan punya kerbau itu sangat marah. "Kamu lalai dan tidak menjaga kerbau aku. Kamu mesti ganti semua kerbau yang telah dibaham itu," kata orang kaya itu dengan marah. Budak itu sangat susah hati. Sudahlah hidupnya tidak ada tempat berlindung. Kini malang pula menimpa. Dia termenung di bawah sepohon pokok. Tiba-tiba, ada seorang tua yang menjelma dan berkata, "Jangan susah hati, nak. Ambil getah ni dan sapukan kepada mulut harimau itu nanti." Budak itu bertekad, harimau dari gunung ini mesti diajar. Dia mengambil upah menjaga sekawan kerbau kepunyaan orang kaya yang lain. Sampai ketikanya, seekor harimau yang besar datang. Budak itu dengan berani pergi kepada harimau itu. "Kamu pencuri berdebah, mesti diajar," kata budak itu dengan berani. Harimau yang besar itu tergamam. Dia memikirkan budak itu lebih kuat daripadanya. Budak itu menyapukan getah pada mulut harimau. Apabila getah itu kering, harimau tidak boleh membuka mulutnya. Kuku harimau itu juga disapu getah. Ia tidak dapat mengeluarkan kukunya lagi. Budak itu juga mengikat kaki harimau. Apabila getah itu kering, harimau tidak boleh membuka mulutnya. Kuku harimau itu juga disapu getah. Ia tidak dapat mengeluarkan kukunya. Budak itu juga mengikat kaki harimau. Hari telah malam. Dia memanggil semua orang kampung datang. Orang kampung sangat hairan melihat keberanian budak itu. Budak itu berkata kepada harimau yang sudah terbaring tidak bergerak itu, "Mulai malam ini, kamu jangan lagi ambil binatang peliharaan orang kampung." Harimau itu dibiarkan di situ sehingga tengah hari esoknya. Apabila matahari memancar, getah pun cair. Harimau melarikan diri dengan ketakutan. Sejak itu, tiada lagi harimau datang membaham binatang ternakan di kawasan itu. Pengajarannya, nombor 1, jangan menganiaya orang lain. Nombor 2, jangan mudah putus asa dan usaha tangga kejayaan. Sekian.